Hai, bersama saya Cikgu Kama. So, hari ini kita akan masuk episod yang ketiga, Boss Fight. Di mana cikgu akan ajar kamu untuk lawan soalan-soalan yang paling susah dalam topik ini. So, sebelum tu, pada siapa-siapa yang masih belum tengok episod 1 dan 2 cikgu, boleh cek link description di bawah. Di mana dalam topik ni, cikgu dah ajar detail daripada A sampai Z dalam topik kuadratik. So, jom kita mula. Okey, sebelum kita mula, cikgu minta awak download dahulu modul yang cikgu dah sediakan dekat link di bawah. Sambil-sambil kamu tonton video cikgu nanti, kamu boleh rujuk modul ni. Jadi, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, ini adalah soalan Kelantan kertas 2, soalan percubaan. Okey, so soalan dia ialah Sarah membeli loyang aluminium berbentuk segi 4 tepat untuk dijadikan acuan biskut tart. Jadi, panjang yang diberi ialah 2x tambah 10 cm. Lebarnya ialah 4 cm kurang daripada panjang. Dan luas bahagian dalam loyang ialah 480 cm². Soalan yang pertama, dia suruh bentukkan persamaan kuadratik dalam sebutan X. Dan soalan yang kedua, dia suruh kita hitung lebar loyang. Jadi, bila awak dah baca keseluruhan soalan, step yang pertama kita lukis dahulu bentuk loyang. Okey, lepas tu kita label panjang loyang ialah 2x tambah 10. Dalam soalan dia ada bagi tahu lebar loyang, okey, dia kata kurang. Kurang tu bermaksud kita letak operasi tolak lah. Dia kata apa? Kurang 4 cm daripada panjang. Okey. So, kalau daripada perkataan ni, cikgu akan tafsir dalam bentuk matematik di mana 4 cm kurang. Maaf. Kat sini kurang. Sorry. Jadi, cikgu akan tafsir dalam bentuk matematik. Kurang 4 cm maksudnya kita tolak. Kita tolak 4 cm daripada ni kita ganti dengan darab. Panjang. Panjang kita dah ada ni. Jadi, untuk lebar dia akan jadi kurang 2x tambah 10 kurang tolak 4 cm daripada panjang. So, dia akan jadi macam ni. So, kita akan mulakan cari nilai lebar dahulu. So, step 1, kita cari lebar, iaitu 2x tambah 10 tolak 4. So, kita akan dapat lebar 2x tambah 6. So, ini adalah lebar. So, macam mana kita nak menyelesaikan soalan yang pertama? Cari persamaan fungsi kuadratik. Kita ambil hint yang soalan bagi, iaitu luas. Dia dah bagi pada awak luas sama dengan 480. Jadi, kita tulis formula luas dahulu. So, formula luas ialah panjang darab lebar. So, kita akan masukkan nilai dalam formula. Di mana luas kita adalah 480. Panjang kita ialah 2x tambah 10. So, kita akan darab. So, cikgu tak tulis lah. Saya terus buat bracket. Lebar kita yang kita dapat tadi 2x tambah 6. Okey. Jadi di sini awak akan nampak ada pendaraban antara dua bracket. So first kita akan buka bracket ni dahulu dengan kaedah darab. So macam cikgu dah bagi tahu dalam skor, kita akan buat satu-satu. So kita akan darab dekat sini dulu yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. So kita akan buka satu-satu. So 480. Ni tulis macam biasa Okey, so positif kita akan dapat positif. 2 darab 2 kita akan dapat 4. X darab X awak akan dapat X kuasa 2. So nombor 1 dah siap. So kita pergi ke nombor 2. Positif kita akan dapat positif. 2 darab 6 12. So kat sini ada X, sini tak ada X. So kita ada 1 sahaja turun. 2 dah siap. So nombor 3 positif awak akan dapat positif. 10 darab 2, 20. Sini tak ada X, sini ada 1. So, turun sahaja 1X. Okey, nombor 3 dah siap. So, pergi ke nombor 4.
Positif, positif, positif. 10 tambah 6 awak akan dapat 6. Bila dah sampai sini, kita kena selesaikan di sebelah kanan. Cari keluarga masing-masing. So, ni 480 sama dengan. So, keluarga X kuasa 2, tengok ada tak? Tak ada. So, kalau tak ada, kita turun sebagai jawapan. Okey, kemudian X dengan X. Oh, ini ada. So, dia ada keluarga dia. So, ini adalah keluarga X. Okey, so untuk nilai, awak gunalah kalkulator. Tambah 12, tambah 20. So, 12 tambah 20, awak akan dapat tambah 32. Okey, so 60, turun saja 60. So, ingat, untuk nak mencari persamaan fungsi kuadratik, dia kena equals to 0 di belakang. Jadi, 480 kita akan pindah ke sebelah kanan. Saya pindahkan ke sebelah kanan kerana saya tak nak pindah 4x kuasa 2 ke sana. Nanti dia akan jadi negatif. Nanti bila semua dah jadi, so bila kita dah pindah 480 ni nanti, baru kita akan tukar tempat dia. Okey? So, kita akan tulis kosong sama dengan 4x kuasa 2 tambah 32x tambah 60 tolak 400 dapat. So, awak nampak dekat sini awak kena selesaikan. Jadi, kosong sama dengan 4x kuasa 2 tambah 32x tambah, oh maaf. Okey. So, tambah 60 tolak 480. So, kita akan dapat negatif 402. Okey. So, kalau awak tinggalkan jawapan dekat sini untuk persamaan fungsi kuadratik, ni dah betul. Tapi kalau awak rasa macam, tak bolehlah, saya nak kena letak juga kosong tu di sebelah kanan. Okey, awak boleh tukar di tempat. Tukar sahaja tempat dia. Cuma jangan tukar apa-apa simbol dekat sini. So, dia akan dapat 4x kuasa 2 tambah 32x tolak 420 sama dengan. So, ini ialah soalan yang pertama. Kita bentukkan persamaan fungsi kuadratik. Okey, seterusnya kita nak mencari soalan yang kedua, di mana soalan suruh kita cari nilai lebar. So, dekat sini, okey, dia suruh, ni soalan yang kedua dia suruh kita cari lebar. Lebar kita ialah 2x tambah 6. So, ni masih belum boleh solve. Sebab apa? Kita tak ada nilai x. So, sekarang kita kena cari nilai x. Macam mana nak cari nilai x? Kita akan guna fungsi kuadratik yang kita dah dapat pada soalan yang pertama tadi. Okey? So, daripada sini, okey, daripada jawapan yang soalan pertama tadi, awak kena cari nilai x1 dan juga nilai x2. Macam mana nak cari? Okay, boleh rujuk pada episod skor cikgu guna kalkulator. So, bila guna kalkulator, lepas pada equation ni, awak kena buat dua bracket equals to 0. Dan dekat bracket pertama, x1 sama dengan berapa, x2 sama dengan berapa. So, masukkan dalam kalkulator macam yang cikgu dah ajar sebelum ni, dan awak akan dapat jawapan. So, x1 awak akan dapat 7. So, x2 awak akan dapat negatif 15. So, kita akan masukkan dalam bracket ni pindah. So, awak akan dapat x tolak 7. Yang ni pindah, awak akan dapat x tambah 15. So, antara x1 dan juga x2, mana yang kita nak pilih untuk nak cari nilai lebar? So, kita akan ambil x sama dengan 7. Kita akan ambil nilai yang positif. Okay, sebab kita nak mencari nilai lebar. Panjang ke dan sebagainya, kita tak boleh ambil nilai negatif. Kita kena ambil positif. So, sekarang ni x sama dengan 7. So, kita akan cari lebar. So, kita akan gantikan x sama dengan 7 dekat sini. Okay, jadi kita akan masukkan nilai 7. Okay, so 2 darab 7 adalah 14. Kita akan tambah dengan 6. So, lebar kita adalah 20 cm. Okay, itu sahaja untuk soalan yang pertama. So, kita akan pergi ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua, okay, Raja menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC
Di mana dia dah bagi panjang A, panjang B dan juga panjang C. So soalan suruh kita bentukkan satu persamaan kuadratik berdasarkan rajah dan seterusnya cari nilai X. Okey, baik. Soalan dah bagi kita satu gambar rajah segitiga bersudut tegak A, B dan juga C. Dalam segitiga ni soalan dah bagi panjang AB, panjang BC dan juga panjang AC. So, soalan suruh kita bentukkan persamaan kuadratik. Ini sahaja yang diberi dalam soalan. Apa kunci yang kita nak buka, yang kita kena dapatkan supaya kita tahu macam mana kita nak bentukkan persamaan kuadratik. Macam soalan yang pertama tadi, dia dah bagi luas. So kita tulis sahaja luas, kita tulis formula luas dan kita masukkan nilai. Dan kita akan nampak macam mana kita nak solve. Tapi untuk soalan kedua ni, dia tak bagi apa-apa hint yang lain. Dia hanya bagi segitiga, dia hanya bagi panjang sisi. So agak-agak kita nak guna apa untuk cari persamaan kuadratik? Okay. So, ingat ini adalah segitiga bersudut tegak dan dia melibatkan teorem Pythagoras. Okay, dia melibatkan teorem Pythagoras. Bila kita nak guna teorem ni? Untuk apa kita nak guna teorem ni? Untuk mencari nilai. Okay, untuk mencari nilai panjang segitiga bersudut tegak. Okay, kat sini. Jadi kita nak cari panjang AB, panjang AC, panjang BC, kita kena guna teorem Pythagoras. So apa teorem dia? Okay, dekat formula dah ada. Dia akan tulis C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so C ni adalah untuk panjang sisi yang condong ni. So dekat sini, ni adalah C. Okay, so A kita sama ada AC ataupun BC, sama juga dengan B. Mana-mana awak boleh pilih. So saya letaklah A ni untuk cari panjang AC, B ni adalah untuk BC. So kita akan guna teorem Pythagoras untuk nak bentukkan persamaan kuadratik. Okay, so kita akan ambil formula ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So kita akan masukkan nilai C, nilai 3x tambah 4. Okay, so awak nampak ni ada kuasa 2. Okay, so jadi kita akan buat bracket. Okay, kita akan kuasa 2. Ingat letak bracket. Kalau awak tak letak bracket, awak letak di kuasa 2, kemungkinan awak akan buat salah. Awak akan letak dekat 4 sahaja kuasa 2. Okay, so kita letak bracket. So masukkan nilai A dan juga nilai B. So A ialah X tambah 2, sama sahaja. Letak bracket dan kita akan kuasa 2. So kita akan tambah dengan B. B kita adalah 4X. Sama juga, kita akan letak bracket dan kita akan kuasa 2. So sampai sini, cikgu akan ajar awak kaedah satu-satu buka bracket. Supaya mana-mana pelajar yang lemah, dia boleh faham. Kalau pelajar tu dah better, dah tahu dah macam mana nak solve secara ringkas, so awak boleh tengok dulu apa macam mana cikgu jelaskan satu persatu. Okay. So, ini adalah kuasa 2. Bracket ni kuasa 2. So, kita akan buka kuasa 2 ni. So, macam mana nak buka? Bracket ni dia akan jadi 2. Okay. So, 3x tambah 4. Sama juga. Ni pun kita akan buka x tambah 2. X tambah 2. So, kita akan buka sama juga 4x. 4x. Okay. Sampai sini, macam biasa kita akan buat pendaraban antara dua bracket. So, kita akan buat satu-satu. Dengan kaedah. Buatlah anak panah macam cikgu buat ni. Supaya awak tak lost masa awak nak solve. Okay. Okay, so bila awak dah buka, cikgu buka, nanti awak buat satu-satu. Okay. So, kita akan tengok 3, positif, 3 dan 3, awak akan dapat 9x kuasa 2. Ni dah. So, kita akan tengok positif, awak akan dapat 12x. Positif, awak akan dapat 12x.
Positif, awak akan dapat positif. 4 darab 4, awak akan dapat 16. Okey. Sama juga dengan yang belakang. So, kita akan dapat 2x tambah 2x. Maaf, silap. X darab x. Okey, x kuasa 2. So, ni dah. Kita akan dapat tambah 2x. Tambah 2x. Tambah 4. Okey. So, dekat sini kita akan tengok positif. Awak akan dapat positif. 4 kali 4, 16x kuasa 2. Okey, so bila dah sampai sini, kita akan cari keluarga. So, ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. So, kalau awak tengok x kuasa 2 ni dia punya keluarga dia kat sini. So, kita akan solve. Yang ni dengan sini. So, ni dengan, okey, so 4 tak ada. Okey, so kita akan solve lah. So, dekat sini 9x kuasa 2. So, kita akan tambah ni dengan sini. 24x. So, kita akan tambah dengan 16 sama dengan 1 tambah 16. Awak akan dapat 17x kuasa 2. Okey, tambah 2, awak akan dapat tambah 4x. So, tambah 4. Ada 4 sahaja ke? Tambah 4. Okey, seterusnya kita akan letakkan nombor-nombor ni dalam satu side. Sebab kita nak jadikan equals to 0. Ingat bila kita nak bentukkan persamaan kuadratik, dia kena equals to 0. Okey, jadi tengok macam mana cikgu nak pindahkan. Mana yang cikgu pilih nak pindahkan. Sama ada nak pindah kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Okey, so cikgu akan tengok pada nilai x kuasa 2. Okey, x kuasa 2 ni, ini adalah 17. Sebelah kiri kita, x kuasa 2 ni 9. 17 dengan 9 mana lebih besar? 17 kan? Okey, so kita tengok ni. 17 ni dia positif. Bila dia positif, awak jangan pindah dia. Kita kekalkan sebelah kanan ni dekat sini. Sebab 17 ni positif. So, kita akan pindahkan ni ke sebelah kanan. Okey, so kita pindah semua ni ke sini. Okey. So, bila kita pindah, ni dah jadi kosong. Okey. So, 9 bila dia pindah, dia akan jadi negatif. Sebab dia positif. 24 ni positif. Bila dia pindah, dia akan jadi negatif. 16 pun bila dia pindah, dia akan jadi negatif. So, kita tolak siap-siap. 17, bila kita tolak dengan 9, kita dapat berapa? 17, bila kita tolak dengan 9, kita dapat berapa? Kita akan dapat 8x kuasa 2. Okey. 4, bila kita tolak dengan 24, 4, bila kita tolak dengan 24, okey, 24 ni nombor besar. So, kita akan dapat tolak 20x. Okey, 4, bila kita tolak dengan 16, kita akan dapat negatif 12. Okey, ingat sebelah ni yang kita tak pindah ni, kita tolak yang pindah tu. Okey, so sampai sinilah jawapannya. Tapi kalau awak rasa tak selesa dengan jawapan cikgu, 0 ni saya letak di sebelah kiri, kita boleh tukar jawapan. Kita tukar ni letak sebelah kanan, yang ni letak sebelah kiri. Tapi dengan syarat jangan ubah apa-apa simbol. Kita just tulis saja. 8x kuasa 2 tolak 20x tolak 12 sama dengan. So, kita pun dah dapat persamaan kuadratik. Okey, seterusnya kita nak cari nilai x. So, daripada soalan pertama tadi, kita dah dapat bentukkan satu persamaan kuadratik, iaitu 8x kuasa 2 tolak 20x tolak 12 equals to 0. So, sekarang bila nak cari nilai x, okey, so kita akan ambil persamaan yang kita dah dapat pada soalan pertama tadi. So, guna kalkulator untuk nak cari nilai x. Maksudnya, kita akan mencari nilai x1 dan juga x2. Okey, baru kita akan pilih mana nilai x yang kita nak ambil. Sebab ini melibatkan panjang sesuatu objek. Jadi, dekat sini, terus buat 2 bracket equals to 0, letak x1, letak x2. Okey, sama
macam episod skor cikgu dah ajar penggunaan kalkulator. Jadi sebelum nak masukkan dalam kalkulator, kita kena kenal pasti nilai A, iaitu 8. B kita ialah negatif 20, C kita ialah negatif 12. Okay, so ambil nilai ni, kita masukkan dalam kalkulator. Okay, kalau mana-mana yang belum tengok video cikgu bagaimana nak menggunakan kalkulator, boleh pergi ke episod skor. Okay, so dekat situ cikgu dah ajarkan one by one macam mana awak masukkan nilai ni dalam kalkulator. So bila dah masukkan nilai dalam kalkulator, awak akan dapat nilai X1 ialah 3 dan X2 ialah negatif 1/2. Jangan tinggalkan dekat sini sebab ini adalah jawapan daripada kalkulator. Kita kena isi dekat pemfakturan di atas ni. So 3 bila kita pindah sana, dia akan jadi tolak. So dia akan dapat X tolak 3. So kita akan ambil ni letak dalam pemfakturan. So X tolak 3. Okey, sama dengan yang sebelah. 2 bila pindah sana, dia akan jadi darab. So 2 darab dengan X, awak akan dapat 2X. Okey, so bila tu awak dah tutup, awak akan nampak ada negatif 1. So negatif 1 kita akan pindah ke sana, dia akan jadi positif 1. Okey. So sekarang ni jawapan kita ada 2, iaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 1/2. So mana satu nilai X yang kita nak pilih? So kita akan pilih X1 ni. Sebab apa? Sebab 3 ni adalah positif value. Ni negatif, kita tak boleh ambil nilai negatif. Sebab apa? X ni dia berada di panjang segitiga bersudut tegak. Jadi bila nak berada dekat panjang sisi objek dan sebagainya, kita kena ambil nilai positif. So jawapan akhir kita ialah X sama dengan 3. Okey, itu sahaja untuk soalan yang kedua. Alhamdulillah, kita dah pun selesai menjawab soalan yang susah, soalan sebenar dalam SPM. So, cikgu harap kamu jangan berhenti di sini. Terus ulang kaji bab yang kedua, asas nombor. Jumpa cikgu nanti.